Lagi satu, bila kita buat concrete sealer ni, dia kalau ada bajet lebih, kita pakai satu layer primer, okay, lepas tu 2 layer top coat lah. Dalam kes ni bajet kita tak lebih kan, so kita, apa yang kita buat, kita immediately pakai the top coat sealer lah. Masih boleh, cuma ketahanan tu maybe kurang sedikit lah. Produk yang kita pakai ini, kita pakai Master Pave AS40 heavy duty ni. Heavy duty kita pakai yang ni. Lantai, nampak ni yang lepas konkrit tu, ni lah. Okay. Untuk yang produk AS40 ni, dia punya light traffic punya kering, maknanya selepas kita cat, dia 24 hours for light traffic lah. So maknanya maybe after 6-7 hours dah boleh berjalan. Cuma untuk kenderaan masuk tu tak payahlah nanti rosak, sia-sia kita buat.